Saya suka logo tu. Saya pun suka nama tu Bulan Bintang sebab saya rasa dia simple enough, unik, dan dia bawa elemen Melayu, elemen Islam. Mungkin satulah kalau saya nak komen tentang logo dia, saya tak suka sikit B tu sebab saya rasa dia create satu small gap yang menyebabkan nampak tak clean. Cuma sekali nampak macam agak sporty punya logo sikit lah. Packaging dia memang dah 10 tahun lah, dah sedekat lah. Itu satu benda yang kita boleh tengok lah. Apa maksudnya perjalanan sesuatu jenama sebenarnya. Dari segi poster yang punya style tu agak rare lah untuk orang buat macam tu. Ni antara typeface yang overseas punya style tau. Kalau yang full text kat satu page tu, saya jarang nampak local buat macam tu lah. Kalau tengok website, bagi saya okay. Cuma baju Melayu tu mungkin agak typical lah font tu. Dan dia macam seolah-olah tidak selari dengan branding teks Bulan Bintang tu sendiri. Website dia nampak caca merba sikit konsep dia. Nampak UI design dia. Kalau tengok konsep ni, dia lebih pada macam elegant, premium sikit. Bulan Bintang tu sendiri macam lebih kepada sport, bold punya style. Sebab font baju Melayu tu memang saya rasa sangat lah. Rating? 7. Saya rasa 7 lah. Okay, Jekyll, dia punya logo tu bagi saya nice lah. Dia typical fashion punya betul, approach. betul. Dia akan guna font serif. Walaupun kita boleh kata cliche, typical, tapi it just work. Macam kita sebut sebelum ni lah, dia memorable ke tak? Betul, Bintang lebih memorable lah. Tapi untuk jenama dia, saya rasa logo Jekyll apa semua tu nampak works lah. Tapi saya rasa kalau tengok bahan-bahan dia masih lagi belum betul-betul achieve macam level fashion brand di Paris tu. Betul. Even kalau tengok poster dia pun agak macam biasa dah. Packaging tu kadang-kadang nampak execution dia tu tak sure lah dia ada creative director tak yang monitor sejauh mana pada semua bahan. Sebab nampak okey, kadang nampak macam caca merba pelik. So walaupun dia dah besar, dah nama besar, tapi mungkin dia tak ada structure in-house yang proper untuk manage macam mana industry standard. Branding dia tak sekali lah. Even kalau tengok poster, memang poster sangat-sangat biasa lah. Tak ada apa-apa benda yang wow. Dan kalau sebut pasal design element, memang out lah juga. Dia punya grid dan sebagainya memang tak kena lah. Anyway, itulah bagi saya nothing special lah for Jekyll. Saya rasa kalau pendapat saya bagi 4 lah. 4.